Hari ini merupakan hari yang sangat-sangat luar biasa dalam sejarah saya sebagai seorang content creator untuk isu politik dan juga isu semasa. Sebab buat pertama kalinya, bahkan saya kira ramai orang akan berkata demikian, hari ini buat pertama kali, Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj mengeluarkan dua titah berbeza dalam tempoh tak sampai 3 jam. Mula-mula bagi dia keluarkan titah berkenaan dengan isu ladang babi dekat Selangor dan kemudiannya baginda telah bertitah berkenaan dengan isu rumah ibadat haram ataupun rumah anugerah haram, tapi baginda spesifik. Baginda sebut dalam titah tersebut kuil haram. Tapi tak apa, yang pasal kuil itu, pasal rumah ibadat itu, insyaAllah besok kita akan cerita tuan-tuan sekalian. Malam ini kita nak fokus kepada isu ladang babi. Isu ladang babi dekat Selangor ini memang merupakan satu polemik yang boleh dikatakan mewarnai awal tahun 2026 inilah, di mana punyalah polemik ini benar-benar mencengkam masyarakat sampai satu tahap saya dan juga rakan-rakan influencer, rakan-rakan media sebagainya, kami sampai terjah ke Tanjung Sepat, tuan-tuan dan puan-puan. Anda ingat tak saya buat live pasal kami terjah ke ladang babi dekat Tanjung Sepat tu, melihat sendiri pencemaran yang cukup dahsyat dekat area Tanjung Sepat itu dengan air warna hitamnya, dengan bau busuk tengah dunianya, sampai ada wartawan muntah tuan-tuan. Cumanya saya tak rakam dia muntahkan, kesian dia. Terpaksa bulat dimalukan. Tapi nak kabarnya, isu ladang babi ini sebenarnya dia menjadi sangat-sangat hangat apabila timbul titah daripada Sultan Selangor yang tidak memperkenankan Tanjung Sepat itu terus menjadi pusat ternakan babi dan mengarahkan agar pemindahan untuk orang kata apa, pusat ternakan babi dekat Selangor ini disegerakan daripada Tanjung Sepat. Kiranya baginda nak Tanjung Sepat itu tutup habis. And then kemudiannya pada ketika itu Kerajaan Negeri Selangor lah melalui Menteri Besar dan juga Esko Pertanian mereka telah cuba untuk mendapatkan satu leniensi di mana okey fine tak apa, kita akan pindah ke Bukit Tagar. Kita tak jadi pindah dan tempoh 3 tahun, kita akan pindah pada hujung tahun ini juga. Tetapi macam mana kita tahu tuan-tuan dan sekalian, memang terdapat begitu banyak sekali orang kata apa, bantahan daripada penduduk Bukit Tagar itu sendiri dekat kawasan sekitar. Sebab ialah dekat Bukit Tagar itu bukan sekadar ada kawasan takungan air, ada anak sungai, punca sungai, dan kemudiannya ada kawasan Felda, ada universiti dan juga pusat pendidikan awam, dan kemudian ada perkampungan orang asli. Banyak sebenarnya yang akan terjejas. Lagipun sepanjang Sungai Selangor di Bukit Tagar itu ada 5 loji rawatan air yang berpotensi bermasalah sekiranya kalau berlaku pemindahan dekat Bukit Tagar itu. Dan bantahan-bantahan itu telah kita kemukakan tuan-tuan sekalian sampai ke pejabat SUK pun. Dan kemudiannya baru-baru ini Pesuruhjaya PAS Selangor yang juga merupakan adun Paijaras Dr. Abdul Halim Tamuri ada mengeluarkan kenyataan menyatakan tentang kalau buat dekat pertentangan babi ini buatlah dengan moden, mengambil kira tentang isu alam sekitar dan sebagainya, dan mesti mengambil kira kepentingan penduduk setempat, macam-macam lagi lah. Tapi Amruddin punyalah koyak tuan-tuan dan puan. Tak tahu kenapa dia boleh koyak dengan Dr. Halim sampai macam tu sekali. Anda tengok video ini. Ni isu babi ni. Semua. Bila serang tu macam tak boleh. Tiba-tiba bila pengurusi PAS yang dipertua PAS, ya, Pesuruhjaya PAS Negeri jumpa akhbar Cina, oh kita akan terus membenarkan perusahaan babi dengan keadaan terkawal. Itulah yang kau nak buat, bodoh. Tapi bila bercakap dengan rakyat dia, dengan orang dia kata, oh ini dah tak ingat Islam, babi itu haram. Aku pun tahu babi haram. Nampak? Yang ini saya cakap terus terang memang sangat-sangat kurang ajar, sangat biadab dan memang tak patut langsung dikeluarkan oleh Amruddin. Tak kira dia siapa. Dia Menteri Besar Selangor ke, dia Saitro ke, apa-apa ke. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Amir ketika konvensyen PKR Selangor itu memang sangat-sangat kurang ajar, memang tidak beradab dan langsung tak layak dikeluarkan oleh seseorang yang bergelar Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Yang Amat Berhormat itu satu gelaran kehormat tau. Bila anda buat macam tu, keluarkan kenyataan yang memang cukup celaka seperti itu, ianya menghilangkan perkataan Yang Amat Berhormat itu sendiri. Menjadikan anda ini merupakan orang yang tidak terhormat sebenarnya. Mana mungkin orang yang terhormat, yang mempunyai kedudukan tinggi dalam Kerajaan Negeri Selangor dan Kerajaan Negeri yang saya ceritakan, yang ada gelaran Datuk Seri dan sebagainya, tengok-tengok mengeluarkan kenyataan ataupun perkataan yang cukup kurang ajar terhadap seseorang yang boleh kita katakan selevel dengan ayah dia tu. Kalau Dr. Halim Tamuri ini merupakan orang yang bukan calang-calang. Beliau ini merupakan bekas rektor. Beliau ini pernah mengangkutai jawatan kuasa pendidikan pada ketika era kerajaan terdahulu untuk mencari penyelesaian ke pendidikan dan macam-macam lagi. Kira banyak sebenarnya pengalaman dan juga kehebatan Dr. Halim ini kalau nak bandingkan dengan Amruddin. Amruddin siapa masalahnya? Lepas dia keluar universiti, dia terus terlibat dengan politik. Dia tak pernah bekerja sebagai profesional. Dia bukannya seorang doktor falsafah ke apa-apa ke. Lepas daripada beliau keluar UPM, beliau terus bergiat aktif dalam politik sebagai anak muda sebagainya. Dan kemudian sekarang ini,
dapat je jawatan Menteri Besar kerana beliau mungkin ada kedudukan dalam PKR Selangor sebagainya kan. Tak terbanding lah beliau dengan Dr. Halim sebenarnya, memang sangat tidak terbanding. Tapi itulah nasib baiklah Dr. Halim ni jenis yang sangat cool, yang memang tak adalah macam nak merampuh ke mengamuk ke apa-apa ke. Bak kata Ustaz Suki Omar, senyum je lah. Dan kau kata aku bodoh, macam mana kan? Kita semua tahulah siapa yang bodoh sebenarnya. Tapi itulah dia tuan-tuan sekalian. Sekarang ini yang membuatkan saya betul-betul gembira ialah Sultan Selangor telah mengeluarkan satu titah yang cukup luar biasa pada tengah hari tadi. Iaitulah titah Sultan Selangor, di mana titah Sultan Selangor itu panjang lebar ada 2 muka surat. Tetapi saya bacakan bahagian yang paling penting saja. Iaitulah di perenggan kedua, baginda dengan tegas menyatakan bahawa baginda tidak berkenan penternakan babi dijalankan di mana-mana daerah di negeri Selangor. Bermaksud selepas ini, walaupun Tanjung Sepat itu ditutup dan keadaan segera atas titah Sultan juga, tak boleh pindah ke Bukit Tagar, tak perlu pindah ke Pulau Ketam, mana-mana daerah di seluruh Selangor. Tak kiralah kawasan itu majoriti Muslim ke, non-Muslim ke apa-apa ke, memang tidak akan ada penternakan babi. No more babi dekat Selangor. Tiada lagi babi dekat Selangor. Sultan kata, kalau nak juga, dan luluskan cepat-cepat lesen-lesen untuk mengimport babi untuk kegunaan rakyat Selangor, terutamanya orang Cina yang makan babi lah kan. So, tak payah nak bela dah. No need to bela-bela. Kalau kau nak makan babi juga, import saja. Keluarkan AP, adalah orang yang akan import dagang babi itu untuk masuk ke negara kita ini. Dan benda ini selari dengan cadangan oleh NGO-NGO yang turut menghantarkan memorandum dululah. Kita kata juga daripada kita nak buat ladang babi besar sebagainya kan, sedangkan keperluan tu bukan banyak benar pun, jadi import je lah. Keluarkan AP, ada orang buat bisnes kan, import saja, tak ada masalah. Import babi daripada luar. Kalau tak nak import luar negara pun, ambillah negeri-negeri lain. Contohnya Perak kan. Perak kan merupakan negeri penternak babi tertinggi. So, ambil dari Perak ke apa-apa ke. Kalau tak cukup bekalan itu, ambil daripada luar negara. Tak ada masalah. Kalau orang Muslim, orang Islam pun boleh makan daging lembu yang diimport dari Australia dengan Brazil, dan apa masalahnya anda kata kalau nak makan daging babi imported dari luar juga? Kan? Tak ada isu pun sebenarnya. Tak ada keperluan pun untuk ladang babi skala besar sebagainya kan. Memandangkan orang bukan Islam dekat Selangor ini bukanlah majoriti. Lebih kurang dalam dekat-dekat 30% lebih saja. Dan tak semua orang bukan Islam dekat Selangor ini yang makan babi. So tak ada keperluan pun kalau ikutkan. Jadi titah Sultan Selangor clear cut. No more ladang babi. Bagi dia tak berkenan pembinaan ladang babi, pentenangan babi dilakukan dekat mana-mana bahagian dekat seluruh Selangor. Tak kira mana pun. Daulat tuanku. Terima kasih tuanku. Terima kasih dan saya sangat-sangat menyokong serta menjunjung tinggi titah tuanku. Alhamdulillah. Kali ini memang betul-betul Sultan Selangor menunjukkan betapa raja akan tetap melindungi kepentingan rakyatnya insya-Allah. Sebab apa? Sebab isu babi ini bukan masalah berkaitan dengan sensitiviti kaum, tetapi berkaitan dengan alam sekitar, berkaitan dengan kebersihan, berkaitan dengan pencemaran pun sebenarnya. Jadi inilah dia Sultan yang benar-benar berjiwa rakyat, yang memang faham dan tahu akan keluh kesah rakyatnya. Terima kasih sekali lagi tuanku. Terima kasih banyak-banyak. Jadi itulah dia. Sekarang dah sah dan nyata. Memang tidak akan berlaku lagi pertentangan babi dekat negeri Selangor ini. Tak kira macam mana keadaan sekalipun, memang tak akan ada. Dan Amiruddin pun tiba-tiba pula telah merafak sembah dan kemudian menyatakan bahawa beliau menjunjung tinggi titah Sultan Selangor. Selepas ini, okay fine, kita akan buat import babi dan benda ini selari pula lah dengan pandangan daripada jawatan kuasa itu ini sebagainya kan. Tiba-tiba pula, dulu bila kita kata tak perlu pun nak buat ladang babi dekat Selangor, tak ada, nak buat juga modern lah itu ini sebagainya, bla 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 kan. Sekarang bila Sultan bertitah, tak payah bela dah, import je. Tiba-tiba lo kata, oh sebenarnya kita memang dah ada dah cadangan ni dulu kan. Selarilah tu. Tiba-tiba, poyolah masalahnya kan. Bila Sultan bertitah, dandan lah tiba-tiba. Ini sudah poyo. Tapi itulah, satu perkara. Adakah selepas ini Amiruddin nak membodohkan sesiapa lagi? Sebab hari itu bukan main garang membodohkan Dr. Halim kan? Tapi itulah kita harapkan lepas ini Amiruddin jagalah lisan, janganlah duk bodohkan sesiapa masalahnya, janganlah duk kata orang itu bodoh, orang ini bodoh dan macam-macam lagi. Ingat, kerjaya politik Rafizi menjunam selepas beliau mengeluarkan kenyataan bodoh dekat PRK Sungai Bakap. Selepas itu apa jadi pada Rafizi? Tenggelam tuan-tuan, tunggang terbalik, terhentam ke tanah. Sebab apa? Sebab bongkak mengutarakan perkataan bodoh. Tanya, kamu raja formula, mana formula kamu? Memang bahlul, formula tengah berjalan lah bodoh. So kali ini adakah Amiruddin akan melalui fasa yang sama? Kita pun tak tahu tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi satu je lah. Dua titah tuanku ini dikeluarkan oleh baginda tuanku selepas pertemuan tuanku dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. So macam menarik pula kan? Kod-kod lah kalau ada kaitan apa yang tuanku titahkan pada hari ini. Apa kenyataan-kenyataan Datuk Seri Anwar sejak saya dua ni kan?
dengan pertemuan beliau dengan Sultan Selangor yang berlaku baru-baru